Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kali ini saya berkongsi tajuk menentukan saiz sudut di pusat bulatan adalah 2 kali ganda sudut pada lilitan bulatan. Langkah pertama, bina bulatan menggunakan circle with center through point. Klik sekali, kemudian drag dan berhenti. Seterusnya, klik A untuk point dan bina satu titik dan titik yang kedua pada lilitan bulatan. Dan seterusnya bina poligon, sambungkan C kepada B, sambungkan B kepada D, sambungkan D kepada A, dan seterusnya sambungkan A semula kepada C. Jadi sekarang menentukan saiz sudut. Cara menentukan saiz sudut ialah pilih sama ada 3 titik ataupun 2 garisan. Okey, jadi sudut adalah melawan arah jam BC ke BD dan juga dari AC ke AD. Okey, jadi di sini kita boleh tunjukkan bahawa sudut pada bucu itu 58.11 adalah separuh daripada sudut pada A, iaitu pada pusat bulatan 116.23. 58 darab 2 ialah 116. Kita boleh tengok di sini bila kita gerakkan dia adalah 2 kali ganda. Okey, itu saja dari saya. Sekian, terima kasih.